kepada semua keluarga besar SIB Student Church Kuala Lumpur. Hari ini bersama saya Tracy untuk menyampaikan beberapa info gereja. Jemputan ke ibadah gabungan Zon 2. Mari sertai kami dalam suasana pujian dan penyembahan yang luar biasa. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk bersama-sama mendengar perkongsian firman yang akan disampaikan oleh Pastor Dr. John Sapaloh. Ibadah ini akan diadakan di SIB KL Lake City pada 26 April 2026 bermula jam 7 malam sehingga 9 malam. Sediakan hati dan ajak keluarga serta rakan-rakan anda untuk sama-sama diberkati. Kepada jemaat yang dikasihi, gereja kita SIB Student Church Kuala Lumpur sedang menjalankan program sumbangan kasih Bread of Blessing Box. Antara barangan yang dilalukan adalah seperti biskut, kopi atau teh, gula atau susu pekat dan juga beras. Sumbangan wang tunai juga diterima. Sumbangan anda boleh dihantar terus ke arah 1 di gereja kita. Dan untuk sebarang maklumat lanjut, anda boleh menghubungi Sis Bunga ataupun Sis Agatha melalui nombor telefon yang tertera. Terima kasih atas kemurahan dan sokongan anda semua. Untuk maklumat kepada semua jemaat, gereja kita juga sedang menjalankan program sumbangan jualan Free Love 2026. Kami ingin menjemput anda semua untuk sama-sama menyokong program yang sedang berlangsung ini. Jika anda masih mempunyai barang yang terpakai tetapi masih elok dan tak digunakan, anda boleh datang ke gereja kita pada setiap hari Ahad sepanjang Mac hingga April bertempat di arah 1 untuk sesi pengumpulan. Kami melalukan sumbangan seperti barang pakaian, kasut, beg, aksesori, buku-buku, mainan kanak-kanak ataupun barangan rumah, barangan elektrik. Untuk maklumat lanjut atau sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi Sis Agatha ataupun Sis Rina melalui nombor telefon yang tertera di poster. Mari kita sama-sama memberi dengan sukacita untuk memberkati orang lain. Terima kasih atas kemurahan hati anda. Tuhan Yesus memberkati. Jika anda ingin merujuk kembali info-info tersebut, anda boleh lawati Facebook Gereja SIB Student Church Kuala Lumpur ataupun melalui grup WhatsApp Jemaat SIB Student Church Kuala Lumpur. Sekian sahaja, sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Selamat berhujung minggu. Tuhan Yesus memberkati.